Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nak ucapkan tahniah kepada mereka yang menolak V yang cocok tu kan. Alhamdulillah. Akhirnya kebenaran telah dibuktikan. Lawan dengan KKM, kat luar negara pun mereka lawan dengan WHO. Terbukti yang orang yang menolak, yang orang panggil UNV, unvaccine, anda adalah orang yang berjaya menahan diri. Jadi kepada korang yang ambil V tu, bukanlah nak cakap korang bersalah. Sebab ianya adalah satu perbuatan syirik yang kita tak sedar. Ini yang kita kena faham. Salah satunya, video ni untuk bukan nak memecah belahkan kau un-V ke, kau pro-V ke, bukan. Niat dia adalah untuk kita ni bersatu, untuk kita faham kesilapan, kesalahan yang kita buat. Bukan orang yang tak ambil V ni mereka itu selamat, mereka masih lagi dalam keadaan kesyirikan, masih lagi menggunakan duit kertas, masih lagi mengamalkan sistem British. Dan apa yang nak disampaikan ni, mereka yang ambil V tolonglah pergi detox, keluarkan racun-racun dalam badan tu. The people who have taken it are going to die in the next 6 months to 3 to 5 years. Sebab apa? Sebab bila kaji balik, aku adalah video-video yang mengenai mereka yang menentang dekat mahkamah-mahkamah luar negara tu. Mereka, doktor-doktor ni beritahu apabila tempoh dia akan memberi kesan kepada orang yang ambil V ni adalah dalam masa 5 tahun tu mereka akan dapat sampingan, sama ada sampingan ataupun dorang terus kiok, terus meninggal. Jadi aku bimbang kalian dekat akhirat nanti akan dibangkitkan bersama orang yang bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Jadi tolonglah cari ikhtiar. Kita tahu kita pernah buat silap, kita pernah khilaf, kita terikut pemimpin-pemimpin ataupun ketua-ketua agama yang menyuruh kita ambil vax, kan? Sedangkan mereka tak tahu pun apa pun. Mereka cuma bercakap atas dasar mereka dibayar. Mereka tak tahu apa-apa dan mereka bukan bidang mereka, kan? Dan mereka ni dipaksa ataupun disuruh sebab mereka diberi habuan, mereka diberi upah. Sebab tu mereka buat hal ehwal agama ke, sehingga kan mereka mengeluarkan fatwa harus. Sedangkan benda ni dah terbukti, benda tu adalah racun. Dan Dr. Norisham pun dah bagi tahu kan, dia adalah uji kaji ke atas rakyat Malaysia. Na'udzubillah min zalik. Macam mana nak tanyalah, macam manalah dekat akhirat nanti Dr. Norisham, Khairi Jamaluddin, Muhyiddin Yassin, ulama-ulama sup tulang, yang influencer, artis-artis, orang-orang awam yang promote V ni, macam mana mereka nak jawab depan Allah? Macam mana? Tak takut ke? Sebab tu aku nak kita semua bertaubat. Kita bukan nak salahkan saudari Islam kita yang dah terbuat. Sekarang ni kita nak salahkan perbuatan kita yang jahil. Kita jahil, tak tahu apa-apa, tapi kita ajak orang kepada kekufuran. Itu yang hadis Nabi beritahu akan keluarnya dalam hadis Uzaifah tu, dalam datangnya kebaikan, datangnya keburukan, datangnya kebaikan, datangnya keburukan. Di akhir-akhir hadis tu dia mengatakan akan keluarnya penyeru-penyeru pintu neraka. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu Uzaifah tanya, macam mana aku nak cam mereka? Nabi beritahu mereka berpakaian seperti mereka, kulit mereka seperti kita. Maksudnya pakaian dia pakai jubah. Dan mereka ni pakai jubah, pakai serban ke, pakai kopiah ke. Dan mereka ni bercakap seperti kita. Maksudnya mereka cakap urusan agama. Tapi mereka ni penyeru-penyeru pintu neraka. Sebab tu hati-hati nak keluarkan fatwa ke, nak menghalalkan sesuatu ke. Tolonglah jadi orang yang bertakwa. Dan sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni bimbang, mereka risau nak keluarkan fatwa, dan mereka sanggup larikan diri daripada pemerintah yang nak suruh mereka ni keluarkan fatwa. Na'udzubillah min zalik. Zaman sekarang disebabkan duit, kita boleh halalkan bank, boleh halalkan insurans dengan takaful. Na'udzubillah min zalik. Boleh halalkan kilang-kilang arak, boleh halalkan cukai, boleh halalkan demokrasi. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.